Nabi kedanya Muhammad Rasulullah, ayah ke Abdullah, nek ke Abdul Muttalib, yang dia pegang Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kena dua buah cabung dalam teorinya, sabuh cabung ke Abdullah, sabuh cabung ke Abu Lahab. Cabung yang ke Abu Lahab hana ke, cabung yang ke Abdullah ke. Nabi kedanya ayah dan mama damang syurga, nenek damang syurga, Hashim damang syurga, Abdul Manaf damang syurga. Tapi Abdul Manaf hana ke nan. Iban dan goyan abdu hamba manah patung. Ya, urang tiga nam do goyan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punya nek gedai Nabi gedai yang kulhe dalam Baitullah jaga patung. Tiga orang ke patung. Ai pegah dok Tuhan, tapi luheh bingo. Awak pegang, ngawak kelang pegang. Lebih itu juga awak pegang go. Nak bujung yang kupu tu ngedapa boleh tu. Nyan nek Nabi ditanya iaitu Abdul Manaf. Nan hanagat urang jigat dan goknya iaitu lampu goknya Rasulullah. Wati kusai wati kilap. Kilap iaitu nek Nabi ditanya yang kelima. Goknya gat nan hanagat. Putra nan usilon mamandung ana long mamandung nan iaitu nek Nabi ditanya yang kelima kilabun. Kalbun iaitu ase. Puji itu nan nek Nabi ditanya iaitu ase. Nan tu karena gonya nase dua buah yang jarang memburu. Ibu dia nan tu ilabun. Lagi nanya orang Aceh ni. Ada urung cilong yang ina jarang pegang boy. Ibu Yunan mabui. Nanti yang lain-lain lam iaitu lakak-lakaknya yang memandungnya nak tersendiri. Dia sampai waktu dan sampai tu pada Nabi Allah Ibrahim dan dia tu Nabi Allah Ibrahim kan azar. Sofinan ayah Nabi Allah Ibrahim Tara Firo iaitu manusia insan ayah Nabi Allah Ibrahim lakni ordonya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai waktu gede menasih dari deretan rahim sampai waktu memandung campur surga han air rahimnya sampai itu waktu yang jid ke Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah hadirin kami memandung singkat mancang. Tanya dalam lakai bahawa Allah beruh lamperti ahli sunnah wal jamaah. Dia ikut sunnah, uri ikut Nabi. Dia ikut jamaah, uri ikut sahabat Nabi. Han sesat selama-lama. Maka kita tanya usilul musabah dan sahabat Nabi iaitu hanaga memandung dan ikut sahabat Nabi damang syurga. Nyong kita tanya memandung dan ikut memandung sahabat Nabi damang syurga. Allah tinggi derajat pangkat gerong langsung radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridha kepada mereka itu telah ridha kepada Allah. Dalam hadis yang sahih dipegah oleh Nabi katanya, sahabat lu apabila mengijtihad apa hukum betul, lebih pahala dua. Apabila salah, lebih pahala satu. Han dipegah oleh Nabi katanya salah. Maka tega mula sampai rogo hana urusan tanya memandung tu bukan urunyan adil dan saleh dan mandung urunyan damang syurga. Tiga dia dalam muka Nabi kita, dia dalam batin Nabi kita, dia dalam mata Nabi kita, dia dalam jantung Nabi kita. Tiga iaitu jamin damang syurga waktu udik. So yang jamin damang syurga yang pertama Abu Bakar, yang kedua Sayyidina Umar, yang ketiga Sayyidina Utsman ibnu Affan, yang keempat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Yang kelima Sa'ad bin Abi Waqqas, yang keenam Abdul Rahman bin Auf, yang ketujuh Abu Ubaidah ibnu Jarrah, yang kedelapan Talha bin Ubaidillah, yang ke-10 Zubair bin Awam, yang ke-10 Sa'id bin Zaid. Hedo lebih tinggi derajat pangkat hana jamin tapi dia tu jamin. Kira orang dalam jamin, dua orang yang hana jamin. So yang orang dalam jamin iaitu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Roh dalam jamin lebih dua yang terbaik dunia akhirat, lebih sah Abu Bakar. Maka usilon ulun memandung bumi Rupanya memandu wajib tak ikut ke Abu Bakar, sahabat Nabi. Barang kasau yang dah pegahkan sahabat ke Abu Bakar, kafir. Barang kasau dah pegahkan sahabat Sayyidina Umar, dah usarai. Ke Sayyidina Umar kan sahabat, roh tak ikut, dah usarai. Ke Abu Bakar, roh kan sahabat tak ikut, jut ke kafir. Beda dua. Maka oleh karenanya kalau yang kedua Sayyidina Umar lu berjamin dalam surga, lu pergi sama pangkat tu dia Rasulullah li Allah, putra ke pangkat sama Rasulullah sampai doanya bina pemimpin dunia. Bina pemimpin yang saleh daripada kalangan yaitu sahabat dan bina pemimpin dunia yang saleh dan adil di kalangan tabi'in sampai akhir